Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya nak buat video khusus untuk ejen Tonewau yang nak set up chatbot AI untuk anda punya bisnes Tonewau. Okey. Dekat dalam bisnes Tonewau kita ada dua cabang. Satu cabang yang kita terus suruh mereka beli SIM card. So kita kena ada dua jenis produk lah kan. Satu tarik mereka ke webinar dan satu terus kita nak jual SIM card. Okey, yang nak tarik ke webinar ni dia punya situasi macam ni. Kita akan minta chatbot ni terangkan pasal produk ataupun apa-apa soalan dan berhujung dengan link ke webinar. Okey. Dan manakala untuk produk adalah contoh kita nak terus jual stok produk kepada mereka. Contoh mereka nak beli SIM card, mereka tanya chatbot apa kelebihan pasal bisnes Tonewau dan kalau mereka berminat mereka boleh terus masukkan detail dan beli SIM card melalui chatbot tersebut. Jadi dua situasi ni kita ada dua cara lah dekat sini saya nak tunjukkan. Kalau anda yang belum daftar Nakai boleh tengok video yang sebelum ni yang saya dah buat, ada satu je. Itu video pertama pasal Nakai. Anda kena tengok video tu. Itu video menerangkan cara untuk anda set up daftar dan apa semua. Dekat description saya pun ada je letak link untuk daftar. Anda boleh terus tekan kalau anda pandai buat sendirilah. Sebab senang je sebenarnya. Tapi kalau anda perlukan guide nak tengok macam mana bentuk page yang keluar, anda boleh tengok video yang sebelum ni. Kalau anda boleh terus daftar, tekan saja link dekat description. Beli Nakai, beli RM6 punya kredit je dulu dan anda boleh terus cuba set up macam yang saya buat ni. Tak perlu beli asal 100 kredit dulu pun, tapi kalau anda memang betul-betul nak gunakan sepenuhnya, ambillah kredit banyak terus lagi jimat. Okey, macam mana kiraan kredit tu adalah satu soalan yang kita tanya ataupun customer tanya dekat chatbot kita, satu jawapan yang keluar itu bersamaan satu kredit. Bukan satu jawapan lah, kiranya satu kali jawab. Sebab customer akan tanya sekali, chatbot akan jawab. Okey, itu sekali. Lepas tu kita tanya lagi, jawab lagi. Itu akan jadi 2 kredit. Murah je. Tak sampai 10 sen pun. Berapa sen? 2-3 sen je kalau anda beli banyak lah, beli kredit yang ada bonus tu. Okey, nak beli kredit kali pertama boleh terus beli dekat link yang saya letak dekat description. Untuk top up kredit bolehlah nak top up dekat dashboard ni terus. Ada bahagian top up ni, boleh terus pilih kredit yang 4,000 ke terpulang. Okey, RM6 100 kredit jauh lebih murah lah. Okey, ni contoh je saya tunjuk. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita terus set up produk untuk chatbot Tonewau, chatbot AI untuk Tonewau. Ini untuk anda tarik mereka ke WhatsApp chatbot dan chatbot ni akan uruskan nak tanya pasal webinar ke apa semua, chatbot akan uruskan. Okey, dekat sini kita add produk. Add produk yang pertama kita tulislah story Tonewau SIM card. Kita buat satu webinar. Buat webinar dulu. Untuk webinar ataupun sebab kita tak jual barang fizikal, kita ambil produk type lead generation sebab kita nak tarik orang pergi ke webinar, betul tak? Okay, so kita pilih lead generation. Untuk bahagian description ni memang anda senang, saya dah buatkan untuk anda, jangan risau. Anda boleh tekan dekat description dekat bawah, saya ada sediakan satu dokumen Word. Okay, ni bentuk dokumen dia. Dah ada section 1 description, anda boleh terus copy je section 1 ni. Copy. Lepas tu anda terus pergi ke description, paste. Okay, kena tengok tahu ni adalah untuk webinar funnel. So pakai description yang ni, kemudian peranan dan alamat anda boleh copy juga. Ini untuk section yang kedua, iaitu dekat bawah ni, nampak product knowledge, masukkan dekat sini. Okay, seterusnya anda boleh kategori tak apa, boleh biarkan. Custom checkout field ni anda tak perlu isi. Okay, harga produk boleh letak lah RM499. Kalau dekat webinar kita tulis berapa ringgit? Nilai. Okay, kita tengok sini ada tulis tak? Okay, tak ada tulis nilai webinar, harga sebenar, tak ada. Okay, so kita letak je kat sini RM399. Redirect ke URL custom. Okay, kita terus redirect orang yang isi benda ni ke link webinar kita, iaitu link SAW, sistem automasi. Okay, so kita ambil lah link kita dekat SAW. Kalau anda yang belum ada SAW, dapatkanlah SAW. SAW ni adalah ekosistem yang sudah pun lengkap disediakan dekat dalam platform Tonewau untuk tim kita. Dan sistem ni boleh tolong anda servis customer tu A sampai Z tanpa perlu anda sakit kepala, tanpa perlu anda serabut, tanpa perlu anda buat apa-apa. Sistem yang akan tolong guide orang tu step by step. Sistem. Anda cuma kena alirkan mereka dengan betul je bagi link ni. Okey, bagi link ni, masukkan dekat sini. Jadi bermaksud bila chatbot tu ataupun customer anda bercakap dengan chatbot dan dia nak berminat nak masuk ke webinar, dia akan terus pergi ke thank you ataupun redirect ke website ni lah. Website untuk dia masuk webinar ni, untuk dia pilih sesi webinar ni.
You pilih lah nak pukul 3 ke pukul berapa, gedebuk-gedebak. The rest is history sebab yang selebihnya tu sistem SOR yang akan sambung kerja. Okay, ni tarik mereka ke webinar. Kemudian dekat bahagian showcase video ni anda boleh masukkan, bukalah Tuan Wow punya YouTube ni kan. Saya ambil video Tuan Hafiz Arif. Kita masukkan sebagai showcase video. Okay, tips buang daripada, sebab ni adalah link cookies. Link sebenar dia kat depan ni je. Yang tanda soal ke belakang ni anda boleh buang je. Saja je. Tak buang pun tak apa. Okay, kemudian kat bawah ni ada gambar produk. Okay, masukkan gambar produk, boleh simpan daripada mana-mana. Okay, gambar produk ni, gambar cashback, gambar voucher. Okay, kemudian dekat bawah ni adalah testimoni. Testimoni kita boleh masukkan, saya nak masukkan Tuan Mus'ab satu. Okay, kita masukkan Tuan Mus'ab. Sama juga saya nak buang tanda soal ke belakang. Okay, video valid. Kemudian kita ambil Tuan Fadil, copy. Kita buang tanda soal ke belakang. Okay, kemudian saya nak ambil satu lagi testimoni, iaitu ni Tuan. Okay, kita ambil Otai. Kita paste. Kita pun buang yang belakang macam biasa. Okay, sini kita pun buatlah Tuan Wow webinar. Ni yang akan keluar dekat link lah kan. Okay, selesai, settle, senang saja. Siap dah chatbot anda. Itu je anda kena buat. Sampai 5 minit tak sampai pun 5 minit. Kalau buat betul-betul lah. Saya buat sambil ajar memang lah. Okay, lepas dah upload produk, anda boleh tekan status ni daripada draft tukarkan kepada aktif. Bila anda tukar pada aktif, anda dah boleh gunalah chatbot ni. Okay, boleh copy saja link, link WhatsApp, dan anda bukalah tab. Okay, kita try buka tab. Okay, kita pun open WhatsApp. So dia terbuka dekat sini nombor chatbot AI kita. Dia keluar chat ni kan, anda hantar sahaja chat tu. Okay, nampak? Okay, dia dah terus terangkan dekat customer. Bila kita hantar, chatbot akan terus sambut. Hai, saya Wana, apa semua. Nak saya hantar link webinar percuma untuk awak faham lebih lanjut? Webinar ni tempat saya terangkan semua cara dan sistem dia. Okay, nak saya berminat. Ataupun kita bagi rejection dulu. Tak nak lah, takut scam je. Nampak? Kita cakap macam tu dulu. Kita bagi rejection dulu sebelum kita bersetuju. Kita tengok macam mana dia handle rejection. Okay, ini the best part yang bagus dekat dalam chatbot AI. Sebab anda tak perlu nak buat flow sendiri, tak perlu nak beli SIM card yang lain untuk buat chatbot yang asing kan. Sekarang kalau nak buat chatbot, kena beli nombor dulu. Lepas tu kena verify VM, kena connect dengan WhatsApp, gerebuk-gerebak lah apa semua. Tak payah, renyah-renyah. Anda just buat nakai ni je, tak perlukan nombor WhatsApp yang lain. Terus ada sistem. Sistem dah tahu dah chat tu daripada siapa ke apa semua. So that is the best part. Faham tu memang tengok macam mana. Dia siap dah tahu framework untuk handle objection ataupun rejection. Itu yang bagus. Anda tak perlu nak susun flow tu sendiri. Serabut nak buat semua benda tu. Jadi dekat sini dah ada. Ramai juga mula-mula dengar, mereka ragu. Kalau tak nak join webinar dulu, boleh saya tanya sikit sekarang guna telco apa? Nampak? Dia cuba fact finding. Celcom kita cakap. Okay, dia pun jawab macam biasa. Okay lah, saya berminat nak tengok webinar. Memang popular dan liputan luas. Tuan Wow boleh kekalkan nombor Celcom awak. So tak perlu risau tukar nombor. Yang bestnya selain guna line macam biasa, awak boleh jana income pasif dari network yang awak bina. Kalau nak saya hantar link webinar, nak tengok saya ni, okey lah, saya berminat nak tengok webinar. Okay, nampak? Dia handle objections dengan sopan. 1000 WhatsApp masuk, 1 juta WhatsApp masuk pun dia boleh handle dengan baik dan cepat macam ni. Kalau anda handle sendiri seorang-seorang, penat tak? So that's why anda tak boleh dapat closing dengan baik. Sebab lead banyak, biasanya anda tak sempat nak layan baik-baik pun. Okay, bagus tu. Saya hantar link webinar percuma ni untuk awak tengok. Nampak? Nanti awak boleh tanya saya kalau ada apa-apa soalan. Kita pun tekanlah link ni. Customer pun tekanlah link tu. Bila customer tekan link tu, okay, dia pun baca detail produk, dia tengok testimoni ni apa semua kan, detail penerangan apa semua. Dia pun tekan sertai sekarang. Okay, yang ni dia masukkan lah nama test ataupun Syahmi 6. Okay, seterusnya kita nak cuba buat SIM card fizikal pula. Kita nak jual SIM card fizikal. Kita sama je step macam tadi. Masukkan Tuan Wow SIM card. Yang ni kita buat kurungan fizikal. Okay, so dekat ni kita pilih physical sebab dia physical product. Sama juga description saya ada sediakan knowledge base dekat dokumen. Anda boleh terus copy saja, buka je. Saya dah bagi link tu, access tu. Pergi dekat link tu, buka dokumen, copy bahagian 1, paste dekat bahagian 1.
Kemudian dapatkan bahagian 2 dan copy. Pergi ke bahagian 2. Settle. Kat sini anda boleh masukkanlah harga SIM card. RM19.50, original price. Stock ada 10, minimum, maximum. Okay. Dekat sini anda buat full payment. Lepas tu ada variant. Kalau anda nak buat variant, sebab kita ada SIM card Lite, RM19.50. Harga asal 50, boleh je buat 50, stok 10. Dan copy. Yang ni kita buat SIM card push, RM49.50. Harga asal terus. Okay. Tu kita buat sini Biz, harga 128, original 200, stok 10. Okay. Dekat bahagian shipping, boleh custom shipping, boleh masukkan shipping RM10, Sabah Sarawak 15. Okay, product showcase video sama je macam tadi. Kita masukkan video Tuan Hafiz Arif. Okay, masukkan video Tuan Hafiz Arif, masukkan gambar produk, kemudian gambar ni dan gambar ni. Okay, lepas tu video testimoni, boleh masukkan testimoni Tuan Mus'ab. Anda boleh je pilih video testimoni lain yang anda suka, asalkan ada link YouTube lah. Okay, kita ambil Tuan Fadil, masukkan. Kemudian kita ambil video Otai. Ish, salah tekan. Download. Okay, settle. Sini kita buat Tone Wow webinar. Tone Wow tadi dah webinar, ni Tone Wow SIM card. Kita pun add. Selesai. Lepas tu pergi kat status, draft, tukar kepada aktif. Dan anda boleh try juga sama macam tadi. Satu chatbot yang dah siap lengkap akan tersedia. Jangan lupa setkan payment anda. Dekat mana payment? Sini saya bagi tahu sebelum anda lupa. Jap. Okay, anda boleh tekan pada bahagian menu ni. Tekan quick ni, dia ada toggle untuk buka lebih banyak menu. Okay, daripada toggle ni anda boleh pilih payment. So dekat bahagian payment anda kena tanda ni padu pay. Okay, just turn on saja yang ni sebab ni wajib. Settle. Kalau barang anda ada COD, boleh on COD. Kalau anda nak buat customer buat bank transfer, boleh tekan saja bank transfer. Akan ada 10 kredit deduction untuk transfer. Sebab yang ni dah ada charge, yang ni kan tak ada charge. So dia charge melalui kredit untuk setiap transaksi yang berjaya. Yang ni pun 10 kredit. Kalau macam yang ni adalah platform fee, ni anda nak charge dekat customer ataupun anda tanggung. So saya tekan je lah charge pada customer, settle. Okay, lepas tu settle lah, itu sahaja untuk setup payment. Jadi anda dah boleh share link tersebut dekat mana-mana. Dan biarkan chatbot tersebut yang tolong closing untuk anda, tak perlu nak closing lagi dah. Tarik leads pergi ke chatbot tersebut, chatbot akan terangkan dan akan bagi link pergi ke webinar. Sebab ada customer yang nak tanya-tanya dulu sebelum dia pergi tengok webinar. Dan ada customer yang terus nak beli SIM card. Jadi mana-mana yang sesuai, boleh je proceed. Jadi boleh gunakan chatbot AI Nakai ini untuk lajukan lagi prospecting anda dan lajukan lagi komisen anda berkembang. So, apa lagi? Ambil tindakan sekarang sebelum pesaing anda buat dulu sebelum anda. Assalamualaikum.